Bagus. Sedap tak terkata. Hmm. Okey, lagi bersama saya, kita nak masak picanha ataupun dipanggil top ram ataupun top sirloin. Yang ni dia duduk dekat kawasan diram bersebelahan dengan sirloin. Jadi bahagian ni dia tak tender sama macam sirloin tapi lagi manis daripada sirloin. Agak tender tapi tak setender sirloin. Kita tengok rupa dia macam mana. Ini wagyu picanha. Seperti biasa, tak perlu sibuk nak basuh. Merah-merah ni bukan darah. Merah-merah ni adalah jus daging. Air daripada daging tu sendiri. Simple je. Tak nak lap, bungkus macam ni. Bagi air-air tu melekat dekat tisu. Pad sikit. Okey, cukup. Okey, ni kawasan lemak ni. Kalau ada orang tak minat, jangan ambil bahagian ni. Kalau minat, lemak ni sangat-sangatlah sedap. Jangan risau. Lemak ni bagus untuk kesihatan. Tengok dia punya marbling. Tanding Australia punya. Untuk seasoning, seperti biasa, saya lagi suka letak olive oil. Letak je olive oil. Letak garam. Letak black pepper. Letak je garam dulu. Mana-mana pun boleh, tak kisah. Lepas tu letak black pepper. Di mana kawasan tak cover tu, bagi cover. Sementara tunggu pan ni panas, nak letak olive oil boleh. Kalau saya lagi suka letak telur. Sebab kalau olive oil, dia akan habis terus dalam telur, dia boleh bertindak sebagai ejen untuk masak macam minyak lah. Kita letak je telur untuk kita nak basahkan kuali ni sahaja. Dia akan meningkatkan lagi aroma daging tu sendiri. Pan dah panas, bagi betul-betul panas, terus kita letak kita punya daging. Dalam pan. Yang ni pun kita akan masak selama 5 minit, 2 minit untuk setiap side dan 2 minit kita kalih, lepas tu 1 minit untuk basting. Nanti minit-minit akhir ke 4 minit tu kita letak butter dan bawang putih, thyme, rosemary. Nak bagi ada aroma rosemary tu. Nak belah dua letak boleh, nak buat macam ni pun boleh. Untuk ni guna je 4 ke 5 ulas ke tak kisah. Cara pemalas, ni cara dia. Dah cukup 2 minit. Terus kali. Nak letak banyak boleh. Sebelum letak butter ni, kita masak bahagian lemak tu dulu. Tapi seeloknya, sebelum daripada kita letak dekat bahagian daging tu, masak bahagian lemak ni dulu. Okey, letak butter. Banyak tak apa, tak ada masalah. Guna je unsalted butter boleh. Salted butter boleh. Untuk nak bagi ada rasa lagi, letak rosemary dengan thyme. Untuk pemilihan daging, picanha adalah bahagian yang lagi best daripada tenderloin. Kalau nak lagi best daripada picanha, ambillah chuck eye ataupun devil cut. Nak best lagi daripada devil cut, ambillah skirt stick. Okey, cukuplah. Untuk resting, kita ambil masa 3 minit resting supaya panas tu sampai masuk ke dalam. Bila resting nanti, kita akan dapat medium rare. Yang ni kita nak dapat medium rare. Salad paling malas dalam dunia. Ada tomato, ada anggur kalau boleh. Anggur yang hitam lagi best. Tapi boleh dapat yang ni je. Belah je dua. Ataupun nak letak sebiji-sebiji macam ni pun boleh. Sambil-sambil kita menunggu daging kita rest. Anggur ni nak belah dua boleh. Nak saya belah dua sikit. Lepas tu yang lain tu saya letak sebiji-sebiji. Sebab nak dapatkan air dia tu turun masa kita gaul salad. Tak payah nak fikir-fikir nak cari balsamic vinegar. Kalau ada lagi bagus. Ambil bowl. Senang je. Ada garam. Black pepper. Letak benda ni. Tomato dengan anggur. Saya suka guna green dengan red coral. Masuk je. Nak lagi sedap. Nak bagi ada rasa pahit-pahit sedikit. Dan ada rasa pedas-pedas hujung tu. Masukkan arugula. Arugula tak perlu banyak. Cara pemalas. Simple je buat salad. Letak olive oil, black pepper, garam secukup rasa. Lepas tu gaul. Kalau ada rasa tak cukup garam, tambah garam. Tak cukup black pepper, tambah black pepper. Tak rasa oily sangat, tambah je. Dia tak ada masalah nak tambah awal, akhir, tengah-tengah. Okey, dah siap. Ambil anggur, ambil ni salad. Dah siap. Sedap lah. Masin cukup, black pepper rasa, ngam. Sesuai nak makan dengan daging. Next, kita tengok kita punya daging. Apa result daging kita? Dapat tak medium rare? Alhamdulillah, dapat. Ni kita rest lebih daripada 5 minit. Tengok juicy ni. Tengok saya tekan juicy. Oh, best gila. Cara nak potong dia, nak makan. Nak potong macam ni boleh, macam ni boleh. Kita potong macam ni lah sebab kita nak ambil lemak tu sekali.
Nampak tak marbling-marbling yang dekat dalam? Jalur-jalur lemak yang ada dekat. Nak lagi sedap? Ambil salad, letak daging, balut. Bagus. Sedap tak terkata.